Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Khalif Haikal bin Abdul Aziz dari DLI 2A dan tiga rakan-rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada Zafran bin Zamizari dari DLI 2A. Saya pula Muhammad Aisyah bin Zaifullah Azam. Dan saya Muhammad Rafiq bin Rizal Haizat, juga dari DLI 2A. Tajuk podcast pada hari ini ialah Peranan generasi muda dalam memupuk perpaduan di Malaysia. Adam, boleh saya tahu tak kepentingan pendidikan dalam memupuk perpaduan bagi generasi muda dalam Malaysia ni? Sebab dekat Malaysia ni banyak sekolah kan, seperti yang kita tahu. Dan banyak bangsa, bukan setakat bangsa, agama juga, budaya semua kan. Jadinya jikalau semua bangsa ada dalam satu sekolah, kita macam mengeratkan silaturahim sebab kita sama pendidikan, sama darjah, kelas. Jadi kita boleh kenal atas satu sama lain. Kita boleh kenal budaya diorang, kita boleh kenal agama diorang, dan kita juga boleh kenal bangsa-bangsa yang ada dalam Malaysia. Jadi ni kita dia menggerakkan silaturahim antara budaya, bangsa dan juga agama. Ya, betul. Bagi saya pula, perpaduan dalam sekolah ni boleh dikatakan sebagai satu tunjang lah kan, Betul, untuk membangunkan modal insaniah daripada segi berbagai kaum dan seumpamanya lah. Selain itu juga, Adam, apa lagi yang di sekolah ini kita dapat lakukan? Apa saya rasa kurikulum juga membantu. So, kurikulum ni mengintegrasikan nilai-nilai perpaduan dan keberbagian budaya kan. Sebab kita macam college kita ada aktiviti. Macam kalau sekolah menengah dan sekolah rendah dia ada sukan tahunan. Sukan di situ kita boleh nampak budak-budak atau pelajar semua happy kan, bagi pattern semua, sorakan. Betul. Jadi ni dalam masa yang sama kita gembira, tumpang gembira. Betul. Kita sama-sama berbahagia. Baik, Alhamdulillah. Kalau daripada sekolah kita dah tahu kita bercampur. Macam kat Malaysia ni SJKC, orang Melayu boleh masuk SJKC, sekolah Tamil dan sebagainya lah. Tapi kalau awak rasa apa, kita kan generasi muda. Jadi kalau dari segi peranan media sosial, awak rasa macam mana? Saya rasa yang bagi pendapat saya, sosial media ni memainkan peranan yang sangat penting untuk memupuk perpaduan. Sebab apa? Sosial media ni sebenarnya dikatakan adalah satu platform yang senang untuk diviralkan. Dalam sosial media ni kita boleh membuat berita palsu, berita yang tidak sahih atau berita yang sahih. Disarankan supaya masyarakat menggunakan platform sosial media ini sebagai tempat yang memberikan manfaat kepada ramai. Dan untuk budaya, untuk masyarakat perpaduan, kita boleh kongsi macam mana budaya diorang. Contoh diorang punya pakaian ke, makanan. Jadi di situ kita boleh tambah pengetahuan kita, knowledge kita. Apa yang diorang buat semasa raya diorang, makanan diorang semua. Bijak. Tapi macam yang awak cakap, kuasa viral lah kan. Jadi bila kita menggunakan media sosial ni macam TikTok, Facebook, Instagram, kita sepatutnya kurangkan perangai rasisme. Betul tak? Betul. Yeah. Saya sokong. Dia rasa macam sakit tiba-tiba lah. Jadi awak ada terbaca tak apa yang berlaku baru-baru ini, yang kes 3 orang DJ penyampai radio yang apa orang panggil, dituduh mengejek kaum India dan sebagainya. Awak rasa apakah
cara kita untuk baiki silaturahim antara kaum kita ni? Bagi saya, cara dia ada banyak cara. Tapi saya lebih tekankan kalau kita membuat rumah terbuka dan juga kita buat minta maaf secara terbuka. Minta maaf secara terbuka. Sebab kalau apa yang saya cakap tadi, kita buat rumah terbuka, kita invite semua bangsa-bangsa yang ada dalam Malaysia Beraya supaya kita berasa senang. Dan diorang pun tak adalah fikir lebih yang kita ni sengaja untuk provoke diorang. Sebenarnya itu adalah edit. Sebenarnya video tu bukan untuk provoke agama lain ataupun bangsa lain. Cuma dia telah diedit oleh seseorang. Dia tersentuh Dia isu tersentuh sensitif dengan kan. sensitif tu. Ibarat macam kalau kita tengok komen-komen, oh mahu bangkitkan peristiwa 13 Mei, tapi bagi saya lah itu tak patutlah ada di dalam Malaysia. Kita sebagai satu Malaysia dengan berbilang kaumnya, jadi kita kena layakan kan? Betul? Baik. Okey, Adam. Saya dengar banyak yang awak cakap ni, tapi saya ada satu lagi pertanyaan lah. Awak rasa kita boleh, apa yang kita bolehkan untuk kita elakkan hubungan kaum kita ni? Pertukaran budaya. Seperti mana kita tahu, keberkesanan program pertukaran budaya dalam meningkatkan pemahaman antara kaum dan juga pengalaman dan kesan program stay terhadap persepsi. Baiklah. Jadi sudah banyak yang saya dengarkan dari awak sebenarnya. Jadi marilah kita beralih ke kawan kita Aisyah. Baik Aisyah. Pada pendapat awak lah, generasi muda ni penting tak untuk kalangan orang-orang di Malaysia? Okay, Bagi pendapat saya lah, perkara itu sangat penting kerana apabila generasi muda ni dia bersatu dalam pelbagai kaum, ianya justru memberi impak besar terhadap negara kita, kerana negara kita dapat berkembang dengan maju. So tak ada lagi istilah 13 Mei akan berlaku semula. So perkara itu dapat memberi impak yang positif terhadap negara kita. Mantap sekali. Jadi kalau Redofik pula, apa pendapat awak? Bagi saya rasa peranan ibu bapa dan guru-guru amatlah penting untuk memupuk generasi muda zaman sekarang. Sebab kita tengok generasi muda zaman sekarang amatlah tidak biadab kepada betul kan? Tidak Kepada guru-guru dan mak ayah. So, ibu bapa zaman sekarang perlulah mendidik anak-anak mereka dari rumah. Bak kata pepatah, biarlah biarlah gerbangnya. Tapi macam yang awak cakap lah, yang kurang adab dari segi pelajar dengan murid. Saya ada juga terlihat yang ada seorang dua budak-budak dah pandai mengeluarkan kata-kata kesat kepada cikgu-cikgu yang berlainan kaum kepada kita. Contohnya dia menyentuh isu-isu sensitif. Ia sepatutnya tidak boleh lah, kan? Yes. Jadi boleh awak passing mic tak dia? Boleh. Aisyah. Mungkin sekali tahu. Jadi terima kasih atas pendapat kalian semua. Bagi saya pula lah, isu-isu sebegini kita patutnya tangani lah. Jadi berbalik kepada tajuk kita yang awal-awal tadi, saya rasa acara yang kita patut lakukan ialah generasi muda ni patut menjadi sukarelawan dan juga melakukan khidmat masyarakat untuk lebih memupuk semangat cinta akan negara. Betul. Yang tu memang saya sokong 100%. Mantap. Saya rasa aktiviti untuk macam sukarelawan untuk memupuk pada kita boleh buat sebab biasanya dalam kita punya kejiranan tu ada berbagai kaum.
Jadinya di situ kita boleh mengenal antara satu sama lain. Ada yang jiran selalu duduk rumah kan. Tak bertunggu siapa kan dengan jiran. Jadinya apabila kita buat program ni, kita boleh kenal jiran kita. Kita dah tak tegur sebabkan berlakunya program ni dia butuh rumah untuk join. Yang paling penting Betul. Bijak. Tak sediakan makanan, bergaduh pula kan. Betul kan? Okay, so daripada apa yang saya cakap tadi, bila generasi muda ni melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti khidmat masyarakat, dia dapat memberi kesan yang baguslah dalam Malaysia ni. Seperti yang saya cakap tadi, kalau generasi muda join khidmat masyarakat, tidak digalakkan menolong sesebuah kaum itu saja. Saya rasa macam contohnya Melayu tolong Cina, tapi jangan sampai menyentuh isu sensitif seperti agama dan sebagainya lah. So jadi berikut seterusnya saya rasa kalau dalam generasi muda ni mereka lebih suka mendengar podcast yang macam kita buat ni lah. Jadi apa salahnya kalau kita buat satu wawancara ataupun forum melibatkan isu perkauman, kerana seperti yang kita tahu baru-baru inilah sangat banyak ya kes rasisme dalam Malaysia. Contohnya saya sokong Apa pendapat awak? untuk sukan podcast ni yang mempunyai pengetahuan yang tinggi. Podcast tu dia macam jenis nak menang je. Kiranya tak fikir tentang budaya lain. Kiranya dia nak menasib budaya dia je. Benda ni kalau kita tak ambil seseorang yang berpengantin tinggi, universiti yang tinggi, jadi dia di-effect juga kat bangsa-bangsa yang lain. Sebab podcast ni dia akan ditunjukkan, ditayangkan dalam sosial media seperti TikTok ke YouTube ataupun IG. Jadi kita kena invite seorang yang berpengetahuan tinggi. Betul. Dan berfikir tentang budaya lain juga. Cakap dengan penuh kematangan. Ya. Kadang-kadang kalau orang terlepas cakap apa-apa semua netizen memang sekejap je zas, terang-terang, serang semuanya. Jadi saya rasa kita patut buat lagi podcast ni. Kita boleh buat berbilang kaum macam Cina, India, Kita boleh Pakistan invite ke dia. apa ke. Pelbagai kaum dalam satu podcast yang sama. So daripada itu kita akan dapat membangun, kita dapat lebih membangunkan lagi perpaduan kaum itu. Ya, betul. Lepas tu kita siarkan dekat YouTube kan. So akan lebih ramai anak-anak muda melihat kita dalam dalam pelbagai kaum dengan semangat satu Malaysia. Itu saya sokong Aisyah sebab bila kita invite invite pelbagai kaum lah. Jadi kita dapat ilmu, pengetahuan daripada mereka, macam mana dia orang punya adab, budaya kan. Contoh kita invite di luar Semenanjung seperti di Sabah dan Sarawak, kita dapat tahu dia orang punya adat tradisional macam mana, dia orang punya tempat tinggal. Dari situ kita dapat menambah ilmu. Dan generasi muda zaman sekarang bolehlah tengok podcast macam itu dan dapat membina ilmu. Ya, saya sokong pendapat awak. Okey, Redo. Macam kita tahulah Redofik ni suka main sukan kan. Betul. Dulu dia atlet bola sepak dan sebagainya lah. Saya pun berkawan dengan dia dah 5-6 tahun dah. Jadi awak rasa dari segi sukan ni apa yang kita dapat pupuk dan kalangan generasi muda kita ni? Dari sukan ni apa yang kita dapat pupuk generasi sekarang ni, apabila kita menyertai sesuatu acara sukan tu, seperti sukan bola sepak,
kita boleh tengok daripada zaman dia tidaklah ada segelintir pemain Melayu sahaja. Kita dapat tengok pemain India, pemain Cina seperti Choi Soviet dan Armugam, dan pasukan itu dapat membawa kita ke Sukan Commonwealth. Wow. Tapi sayang sekali kita menang lawan Korea masa tu. Tapi dia ingat tu. Tapi tak ada rezeki ya. Tak ada rezeki lah masa tu. Lebih kurang. Jadi apa yang kita dapat tengok, di dalam satu pasukan ni kita dapat mengerat silaturahim antara kaum dan budaya. Jadinya kita boleh ambil contoh daripada kejayaan Sukan C, Sukan Commonwealth pada tahun 2017, di mana masa itu e-sport tidak berkembang lagi di dalam negara kita ini. Betul. Dan saya ingat, anda ingat masa tu pasukan Air Asia Sayang yang mewakili pasukan Malaysia dan dapat nombor 3 masa tu. Betul. Dan di situlah kita boleh, dan negara boleh nampak sukan e-sport ni tidaklah yang boleh membuat kejayaan, tapi ianya boleh membuat pekerjaan kepada seseorang itu. Ya, macam awak cakap tadi lah, begitu juga macam game MLBB yang kita tahu baru berlangsung perlawanan kejohanan M6 di Malaysia baru ni, betul kan? Kalau kita dapat lihat pasukan Malaysia bukan sahaja dia terdiri daripada orang Melayu, dia juga ada orang dari Filipina. Itu bagi saya sangatlah bagus, kerana mereka bekerja dan juga memupuk semangat berbilang kaum lah. Kita juga dapat belajar dari dia orang apa dari segi bahasa ataupun benda-benda lain lah. Betul. Okey. Allah. Dan juga ekonomi negara, sebab negara diorang pun nak tengok dia diorang ni, contoh pemain Thailand. So kalau pemain Thailand diimport dia nak hati Malaysia, mesti masyarakat kat dekat Thailand ni dia akan tengok pemain dia perform kat Malaysia. Jadi ni untuk support. Dia ni dalam masa sama kita boleh tahu. Diorang boleh tahu dekat Malaysia ni ada apa. Mana tahu pemain diorang yang diimport dalam Malaysia ni buat vlog ke, pergi sana, pergi sini kat dalam Malaysia, pergi tempat yang famous. Jadi ni kita boleh promote apa Malaysia. Jadi ni mungkin Thailand, orang yang berada di Thailand akan berasa apa panggil berminat untuk melancong ke Malaysia. Dan kita boleh meningkatkan ekonomi negara. Benar sekali. Jadi, Rafiq, awak rasa dari segi sukan tu dah memang mantap lah. Jadi, kalau awak pendapat awak lah yang lain dari segi kepimpinan pula, sebab kita tahu generasi muda sekarang ni saya tengok ramai yang dah boleh jadi bos-bos muda macam Bos James dan sebagainya lah. Saya rasa kepimpinan dan pembangunan negeri ini amatlah penting bagi generasi muda zaman sekarang. Seperti mana kita boleh tengok pada zaman dulu adanya program pendidikan muda, program latihan negara seperti PLKN. Yang viral baru-baru ini selepas kita habis SPM kan. Program ini dapat mendidiklah kita punya sahsiah dan dapat disiplin untuk meningkatkan lagi lah kita punya perkawanan tu. Betul? Okay. Jadi PLKN tu memang bagi generasi muda tu neraka lah kan. Tapi sayangnya kita tak boleh nak join. Tak ada rezeki kita lah. Hanya untuk batch-batch 2007 nak bawa macam mana. Jadi Redo, awak rasa apa cabaran dalam memupuk perpaduan ni untuk generasi muda kita?
Saya rasa cabaran untuk memupuk perpaduan dalam sekarang iaitu pengaruh media sosial. Kita boleh tengok, kita boleh dengar Adam beritahu tadi, itu media sosial ni ibarat neraka lah bagi influencer-influencer kan. Betul juga. Sebab netizen ni berkata Tak macam-macam. bertapis. Yes, tak bertapis. Jadinya ulas sekali lagi apa perlu anak-anak kita dan tidak tidak bagi untuk bermain telefon sepanjang masa. Bolehlah mengawal penggunaan gadget mereka. Seperti tidur awal perlu juga Yes. kan. Okey, itu je. Itu saja. Ada Aisyah nak tambah? Saya sokong dengan Reda tadi yang ibu bapa perlulah menghadkan penggunaan gadget terhadap anak-anak mereka. Ini juga dapat memberi anak mereka lebih fokus dalam pelajaran. Betul. Dan sekaligus apabila mereka fokus, sudah tentulah masa depan mereka akan lebih cerah. Ya, dia juga boleh bersaing, betul Ya, tak? betul-betul. Dengan itu negara kita utamakan negara kita dahulu. So kalau anak-anak muda generasi sekarang ni dia lebih bijak, pandai kan. So orang luar akan melihat negara kita sebagai negara yang bijak. Okay. Betul. Terima kasih. Ada. Kita ni ibarat daripada tanah, tapi apa yang bersikap seperti dia langit. Bekas kan? Sebab untuk masyarakat lah, bukan kita orang ni. Before kita judge seseorang kat dalam media sosial ni, kita kena fikir dahulu sebab kita pun manusia biasa. Ada buat kesilapan dan juga ada buat kebenaran. Jadi kesilapan tu boleh tegur dengan secara halus. Jadi kita tak perlu kecam. Sampai kita nak menggila seseorang tu dari kecaman. Sebab kita pun tahu dia ada perasaan dan juga hati. Saya nak tambah. Setiap orang tu kan, dia dalam hidup dia mesti membuat kesilapan. So janganlah kita kecam lebih-lebih. Mana tahu nanti kita akan terkena terhadap anak cucu kita. Saya sangat setuju. Kita ni ibarat roda, betul tak? Yes. Kadang di atas, kadang di bawah. Okey. Lebih baiklah berdiam diri daripada berkata-kata. Betul. Okey, Rafiq. Yes. Yang kita bincangkan tadi, macam saya cakap dengan Adam tadi kan, media sosial, teknologi. Generasi muda sekarang memang rapat dengan benda tu. Ya, betul. Jadi awak rasa teknologi ni dapat membantu tak untuk generasi muda ni membentuk perpaduan antara kaum kita? Ya, saya rasa teknologi ni amatlah berperanan penting dalam memupuk perpaduan kaum di Malaysia ni. Seperti apa yang anda tahu, China ni sangatlah bijak dalam dia mengirakan digital, robotik semua kan. Betul. Jadi masa sekolah dulu, masa guru-guru mengadakan kempen robotik, adanya orang Cina, orang India, orang Melayu yang join untuk jadikan satu kumpulan lah. Dan apabila dia orang punya robotik tu meningkat, jadi projek diorang tu dapat pergi ke luar negara. So dia dapat perhatian orang ramai lah. Kita boleh nampak lah apa kaum Melayu, India, Cina tu bersatu untuk sampai ke luar negara tu. Dia orang punya effort. Okey, baik. Tapi dari segi perpaduan dan teknologi ni, saya rasa juga teknologi juga dapat membentuk satu jurang lah. Macam kita dapat lihat budak-budak sekarang ada program cikgu-cikgu dia lakukan untuk membina robot macam awak cakap tadilah. Jadi saya dapat lihat dalam media massa yang kaum Cina dan Melayu dia bergabung untuk menciptakan yang sesuatu yang lebih wow orang cakap. Yes. Jadi itulah teknologi amat baguslah untuk buat masa sekarang. Dan saya nak tambah di platform seperti TikTok, Instagram, YouTube ni, kita boleh tengok contoh
Masa Covid dulu, kempen Kita Jaga Kita kan, yang dapat menunjukkan teknologi ni menyatukan rakyat Malaysia. Tak apa, tak apa. Silakan. Jadi seperti isu kauman kita ni sekarang, awak juga tu pasal isu keluarga yang kita bendung dari kecil kan awak cakap tadi. Betul. Jadi apa kata Aisyah, awak boleh terangkan lebih dalam tak pasal isu kekeluargaan ini? Sudah tentulah boleh kan? Terima Boleh. kasih. So isu keluarga ni kan, Tak apa, tak apa. so apa yang kita boleh dapat lah daripada keluarga ni, keluarga perlulah mendidik anak-anak mereka dari kecil lagi untuk untuk memupuk perpaduan antara kaum. Seperti contohlah, ibu bapa boleh mengajak rakan-rakan mereka yang berbilang bangsa untuk datang beraya sekali di rumah mereka kan. Itu dapat mengeratkan lagi kaum. Nak tambah? Saya ada tambah. Korang pernah dengar tak macam perkahwinan di antara berbeza bangsa kau? Oh, pernah Pernah juga. dengar, ya? Tapi kalau nak sentuh isu agama lah, agak susah lah Susah sikit lah, untuk dia kena perkahwinan tukar berbilang agama lah. itu kan. Tapi saya rasa itu adalah satu cara yang lebih mudah silaturahim bersama kaum atau bangsa. Ya. Sebab apa yang kita tahu, kalau contoh ibu kita Cina, ayah kita Melayu, pada waktu hari raya kita invite belah adik-beradik belah mak untuk datang beraya sekali. Kalau raya Cina, mak akan ajak adik-beradik belah ayah untuk beraya sekali. Betul. Jadi ni dalam masa yang sama kita boleh tahu apa yang diorang buat, sambutan diorang, pakaian diorang dan juga makanan diorang. Dan kita boleh berasa tumpang gembira dan tumpang senang, dan kita boleh enjoy sekali bersama dengan diorang. Walaupun susah juga nak dengar perkahwinan antara kaum sebab kita isu agama lah kan. Jadi tapi tak apa, ada juga orang yang diberi hidayah seperti mana ramailah dalam Malaysia ni. Jadi saya sokong dengan pendapat awak tu. Awak rasa ada apa-apa lagi? Ada. Okey, baik. Betul. Kalau kita dalam Malaysia, seperti yang kita tahu, Malaysia ni ialah bumi bersejarah. Macam Melaka pun nama dia Melaka Bumi Bersejarah. Jadi kalau Aisyah rasa apa pengaruh sejarah dan juga warisan budaya dalam segi membentuk perpaduan ni? Okeylah, seperti yang kita boleh lihat dahulu sejarah Malaysia ni sebelum terbentuk Malaysia, bangsa-bangsa selain Melayu adalah bangsa pendatang iaitu Cina dan India. Dianya datang ke tanah Melayu kerana dibawa oleh British. So daripada situ kita dapat tahulah yang penduduk asal tanah Melayu ni adalah orang Melayu dan orang asli, orang asal iaitu Iban, Kadazan dan lain. So daripada situ kita boleh berharap bahawa bangsa seperti Cina dan India itu dia memberi satu keistimewaan lah terhadap bangsa asal tanah Melayu ini. So dengan itu dia boleh menimbulkan impak yang positif terhadap negara kita dalam memupuk perpaduan antara kaum. Ya. Okey, Adam. Yang tu saya sokong juga pernyataan daripada Aisyah. Bangsa Cina dan India bukan sahaja datang melalui pembawa daripada British, tapi juga perdagangan. Ya, dulu Melaka Melaka yang terbesar kan. Betul. Jadi kalau dari pendapat saya lah, pengaruh sejarah ni
Macam kita tahu dulu British membahagikan 3 kaum kita, Melayu dari segi pertanian, Betul. Cina pula dari segi perniagaan dan juga India Pelumbungan. daripada segi pelumbungan. Jadi dia dapat membuat negara Malaysia kita ni jadi negara yang unik. Berbagai kaum. Ya, seperti yang kita tengok dekat Amerika Syarikat sekarang ni, mereka selalu bergaduh dengan kaum yang berbeza warna kulit. Jadi saya rasa benda tu patutnya dikurangkan lah. Sebab tu dekat Amerika munculnya Black Lives Matter. Ya, betul, Black Lives Matter. Okey. Jadi Aisyah, macam isu yang saya cakapkan awal-awal tadi lah, isu-isu agama yang berlaku dalam Malaysia ni. Awak rasa agama boleh juga ke jadi aspek dalam perpaduan antara kaum dalam Malaysia? Saya rasa agama tu adalah satu yang sangat penting lah. Kerana agama sebagai contoh lah, kita orang Melayu, kita memang kita kan nenek moyang kita agama Buddha kan. Ya, dulu. Lepas tu bertukar menjadi agama Islam. So kebanyakan orang Melayu sekarang adalah orang yang beragama Islam. Dan Islam mengajarkan tentang keharmonian antara kaum. So kita perlulah saling menghormati antara kaum. Dengan itu kita dapat lebih memupuk perpaduan kaum itu. Ya. Dan juga pasal kes 3 DJ tadi tu, 3 DJ tu. saya rasa kan itu adalah bukan pasal kaum saja, tapi pasal agama. Agama orang India tu. Oh ya, perkataan veil tu kan. Ya, betul. Padahal perkara itu yang tidak patut kita contoh. Ya. Padahal itu hanyalah salah faham. Tak sabar kejap ya dah. Perkara 3 DJ itu adalah satu salah faham. Yang sebenarnya kalau kita lihat 3 DJ itu hanyalah dia ingin menari gerakan yang dibuat oleh Miki Ghazali. Ya, petarung Muay Thai tu. Muay Thai tu. Betul Dia juga. ingin membuat satu gerakan itu je. Tetapi orang mengedit, memotong video itu dan menyebarkannya ke media sosial, menyebabkan salah faham. Jadi ini peranan orang-orang yang tak bertanggungjawab lah sebenarnya kan. Saya agama ni peranan penting lah. Seperti kita orang Islam perlu solat di masjid dan adanya azan. Kami perlulah hormat atau jangan membuat bising. Betul. Dan tidak membuat kacau di masjid. Di mana juga kita yang beragama Islam ini janganlah buat bona lah dekat kawasan kuil ke tempat dia orang beribadat. Betul. Saya nak tambah yang dahulu ada satu kejadian yang ada seorang India tu dia menghina Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Haraplah sangatlah perkara berlaku lagi di masa depan, kerana itu dapat menimbulkan perpecahan kaum. Ya, seperti yang kita lihat lah, kalau macam dulu-dulu ramai orang-orang yang tidak bertanggungjawab menghina agama Islam. Lepas tu pihak kerajaan pula tak ada ambil tindakan yang tegas lah. Sepatutnya Islam kan agama rasmi, sepatutnya tindakan tegas patut diambil kan. Jadi saya rasa kalau mengikut peranan agama ni, kita perlu mengambil benda yang sangat berat, tindakan yang amat berat. Ya, kita perlulah sangat tegas dalam hal-hal yang berkaitan isu agama ni. Kita juga kan dalam negara ni ada isu 3R kan yang tidak isu dapat 3R. So saya harap pihak-pihak kerajaan dapat mengambil tindakan yang sangat tegas bagi isu-isu ini. Ya. Baiklah Aisyah, macam yang kita cakap isu agama tadi, pihak-pihak kerajaan tentang isu ahli peranan yang boleh buat untuk kita bersatu padu.
Pendapat saya lah kan, ahli-ahli politik ni terutama Perdana Menteri dan jemaah kabinet ya, mereka perlulah membuat satu cadangan untuk menguatkuasakan di negara kita berkaitan isu kaum, agama dan pelbagai yang berkaitan kaum lah. Dan seperti yang kita boleh lihat lah, dalam parlimen kan ramai berbagai kaum kan terdapat. So daripada itu kita paduan kaum di tingkat yang lebih tinggi, iaitu parlimen itu sendiri. Seterusnya kan, kalau kita scroll soal parlimen ni, iaitu Sheikh Syahid, dia bersama dengan seorang artis dan itu memberi positif, membuat ramai orang suka, dan saya rasakan impak positif tu dapat mengeratkan kaum lah, sebab dia kan seorang YB, dia adalah orang yang berkuasa dekat tempat dia. Dia memberi bantuan, so bantuan tu kita salurkan terhadap kaum-kaum lain juga. Dia juga mempunyai pengaruh yang besar kan. Jadi bila dia tunjukkan bantuan-bantuan yang dia salurkan, kita mungkin terinspirasi untuk menolong juga, insya-Allah. Saya kan pasal isu YB Saidi dengan Bella artis kan, kan selalu keluar dekat TikTok kita. Saya pun selalu lah keluar, saya tengoklah dekat dia punya comment section tu, dan komen dia berbagai ragam orang, kaum semua cakap, dan saya kadang terbahak dengan komen yang tak kahwin tak undi. Yang tu memang kelakar lah saya rasa. Dia macam dia kahwin tak. Tapi tak apa. Yang penting apa yang dia salurkan kepada kita tu. Betul. Okey, saya sangat setuju pada idea anda semua. Dan kita dapat tahu yang NGO Amal Palestin ni yang membantu saudara-saudara kita di Palestin dah lama kan? Dah lama. Sekarang isu tu semakin ada. Jadi kaum yang berbilang kaum ni, siapa yang nak join, nak masuk lah pada NGO tu, bolehlah menderma sedikit makanan ke, ubat-ubat, duit apa. Jadi itu dah dapat memupuk paduan kita sesama. Ya Isa. Ya macam ni lah, bagi isu Palestin tu kan, NGO tu dah boleh hati-hati dari pelbagai kaum untuk menyebarkan berkaitan Palestin. Kerana masa sekarang saya rasa Islam lah yang lebih banyak mengambil yang beragama budaya so saya rasa NGO itu patutlah menyebarkan lagi, memberi tahu kebenaran, so kaum-kaum lain juga kan dia dapatlah membantu sedikit sebanyak. Justru tu kaum perpaduan kaum tu dapatlah dipupuk kerana kita dalam satu masyarakat kan, so kita akan membawa keharmonian. Jadi yang poin NGO tadi tu, saya dapat lihat juga dalam media masa sekarang, ada juga orang yang daripada kaum India, kaum Cina yang mengambil tahu pasal isu Palestin ni. Kerana isu Palestin ni bukan kerana agama sebenarnya. Betul. Dia datang daripada kemanusiaan kita sebenarnya. Betul. Jadi kalau bolehlah, saya berharap sangat dengan kaum-kaum kita di dalam Malaysia ni dapat bersatu untuk membantu saudara kita di sana. Jadi kita berdasarkan perbincangan podcast kita malam ni, malam ke? Malam sekarang malam. Kalau tak kita tak pakai baju ni.
Jadi podcast kita yang dah berlangsung malam ni, apa pendapat korang semua dari segi generasi muda ni, kebaikan ataupun kesan ni lah yang memberi impak pada negara kita yang paling besar lah korang rasa? Adam dahululah jawab. Baik, silakan. Tolong Ah, ya, lain kali kalau saya cakap awak dengar je. Jadi kalau apa kesan ataupun impak yang sangat besar dalam negara kita ni, generasi muda dapat memberi impak perpaduan dalam kaum antara kaum dalam Malaysia ni. kita cari inisiatif untuk memajukan negara kita. Dan benda tu pun kita tahu macam mana nak memupuk. Kadang-kadang diorang pun malu, segan. Sebab itulah kita cakap tadi membuat macam program aktif yang meningkat semua kaum. Jadinya kalau yang ada individu yang malu nak keluar rumah, jadi program tu wujud, dia tak malu untuk keluar rumah. Sebab kan dia ingin menyertai dan dia nak tahu kejiranan dia, contoh kejiranan ke masyarakat ke, dia join ke macam tu. Jadi Aisyah, apa pendapat awak? Saya rasa ini hanyalah pendapat saya ya. Pihak perpaduan kaum ni ia datang dari kecil, dari sekolah, dari rumah. Sebagai contoh saya mengenal kaum lain daripada sekolah menengah. Kerana sekolah rendah saya hanya ada orang Melayu. So saya mengenal kawan baik saya 2 orang, iaitu seorang Cina dan seorang India. Itu saya kenal daripada form 4. Oh, form 4 ya. Tapi dah jadi kawan baik. Bagus. Itu sebab mereka pun tak ada pelak dalam bercakap bahasa Melayu, sangat fasih. Itu bagus So sekali. saya berharap lah kawan-kawan lain selain Melayu tu lah, dia fasih bercakap. Ya. Lagi Melayu perlulah fasih. Betul. Ada yang kita tahu sekarang kan, budak-budak mak-mak dia ajar cakap bahasa Inggeris luar, je semua bahasa kan. Inggeris. Tapi bagi saya lah, bahasa Inggeris tu merupakan bahasa pendua, tapi kita perlu terapkan bahasa rasmi kita untuk Malulah kita sebab tak pandai cakap bahasa Melayu. komunikasi dalam kaum, semua kaum lah. Jadi senang untuk komunikasi kan. Sebenarnya apabila Aisyah cakap pasal kawan kan, kan. Dan saya pun main aktiviti dengan orang seperti basketball. Kita main dengan Cina. Kalau macam futsal, saya main dengan orang India. Sebab sekolah saya sekolah menengah memang ada court futsal. Jadi court futsal tu memang India main, Melayu main, memang kita orang main sesama. Kalau sepak pun orang join sekali. Kiranya baguslah. Ya. Itu yang kita nak masa zaman-zaman generasi muda sekarang macam kita lah. Jadi Redofi, Dan apa yang saya dengar daripada Adam dan Aisyah tadi, saya pun ada kawan Cina, iaitu jiran saya sendiri, sebelah rumah. wow. Apa Adakah yang- dia menjemput awak kalau macam hari raya Cina? Ya, betul, bagi betul. Dia- angpau apa semua lah. Pada hari Cina dia menjemput saya dan saya pergilah ke rumah dia. Tapi tak makan lah sebab makanan dia orang. Kita tak tahu kan. Yes. Kita ada larangan. Tapi kita perlu hormat lah. dapat Dapat. angpau kan. Buat status dapat ampau. Macam yang kita tahu lah, pelajar-pelajar kita perlukan duit. Ya. Dan kejiranan, kawan kejiranan perlulah buat gotong royong kan. Aha. Jadi dia dapat memupuk paduan antara kaum. Sebab kawasan jiran saya ni ada Cina, India. Jadi bolehlah masa kecil-kecil bermain bersama-sama. Saya rasa kalau macam kita dapat lihat lah, kamu semua ada kawan yang berbilang kaum. Kita boleh jadi contoh lah kan. Jadi kalau nak cakap juga pada saya ni daripada kecil sekolah agama, jadi saya tidak bergaul lah. Orang-orang Cuma- agama. Cuma saya adalah kenal macam ayah saya ni engineer. Jadi adalah toke-toke untuk berjumpa.
Jadi dapat lihatlah dia punya kesefahaman, hormat menghormati macam hari raya bagi buah limau. Hari raya Cina bagi buah limau. Jadi kita daripada situ kita dapat lihat satu Malaysia ni kita sebenarnya tak ada isu pun perkauman. Yang terjadinya apabila seorang yang tak bertanggungjawab membuat satu masalah, dia akan menjentik isu-isu semua, isu negatif. Dia dia lebih memberi impact apabila isu itu dimuat naikkan ke dalam media Ya, sosial. nak berita palsu. Sangatlah tidak. Kalau kita lihat kan, kita tu boleh bermain mercung bersama-sama kaum lain. So itu sekaligus menunjukkan yang kita ni tak ada masalah pun antara kaum. Betul. Sifat toleransi yang kita ada pun macam kita tengok kalau hari raya Cina dia orang main mercun juga, kita pun main mercun juga. Jadi tak ada pergaduhan pun sebenarnya. Dan hari raya Cina tu kita siap pergi melihat dekat rumah Cina tu bahawa yang dia ada apa tarian Tarian singa. Ya, betul. Kita join tu tengok. Kita sangatlah happy. Ya, jadi seperti yang kita dapat tahulah dalam Malaysia ni pelbagai kaum. Jadi kita juga dapat melihat semua adat-adat dia orang. Jadi unik lah. Malaysia ni sebuah negara yang amat unik. Kawan, relay dengan diorang supaya kita pun enjoy sekali dengan diorang. Bersama dengan diorang. Nanti mana tu sampai relay kita tu sampailah ke besar. Kita ada cucu ke apa yang kawan Cina India pun ada cucu ke apa, still dapat. Ya, jadi kita perlu terus kekalkan rantai perpaduan kita. Kita harap benda itu adalah satu perkara yang memberi manfaat. Ya, insya-Allah. Jadi saya rasa podcast kita pun dah lama sangat ni. Kalau penonton tengok pun takut jemu. Jadi sebagai penutup tajuk podcast perpaduan generasi muda. Generasi muda membentuk perpaduan di dalam Malaysia. Saya mewakili semua ingin memohon maaf jika andai kata tersalah bahasa ataupun terkasar bahasa. Dengan itu kami memohon 1000 ampun. Jadi dengan itu sekian dari kami. Terima kasih. Bye bye.